simpan dulu, belanja kemudian. Nampak simple, tapi kalau tuan-puan amalkan, tuan-puan akan nampak impak yang begitu besar dalam hidup kita. Itulah kata-kata daripada mentor saya. Saya pun gunakan amalkan pada sekarang. Tuan-puan, frasa ataupun perkataan simpan dulu, belanja kemudian ada kaitan dengan topik yang saya nak bicarakan pada hari ini. Hari ni dah masuk minggu terakhir untuk bulan ini. So rata-rata bagi kita yang dah bekerja ataupun student, kita akan dapat apa? Gaji dan allowance. Betul, kalau sebulan. Antara yang saya boleh share adalah bila kita dapat gaji, kita dapat allowance, tuan-puan, cubalah untuk simpan dulu, dan baki tu tuan-puan baru kita belanja. Kenapa tuan-puan? Kalau kita nak tengok apa yang kita akan jadi dalam masa 5 tahun yang akan datang, lah kita tengok sekarang rutin kita. Rutin sekarang tuan-puan, rutin tuan-puan yang kita dah lakukan ni adalah cerminan bagi kita punya masa akan datang. Kalau sekarang kita dah pandai simpan duit, pandai jadi celik kewangan, insya-Allah dalam 5 tahun akan datang kita takkan alami masalah kewangan. Sebab masalah kewangan tuan-puan takkan jadi dalam masa sehari 2 hari sahaja, tapi dia berlaku atas rutin kita yang salah selama bertahun-tahun sebelum ni. So saya sangat sarankan tuan-puan untuk kita at least simpan 10% pada pendapatan kita ke arah simpanan yang lebih baik. Tak kisahlah sama ada emas, ASB ataupun tabung haji. Cumanya kalau saranan pakar kewangan, kurang-kurangnya kita kena ada 10% pendapatan kita daripada emas. Jika tuan-puan nak dapatkan bimbingan macam mana kita nak alihkan gaji, ataupun student nak dapatkan bimbingan macam kita nak alihkan simpanan allowance kepada emas, tuan-puan boleh sahaja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan berkaya buat simpan, tuan-tuan kita kaya.